Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu nama yang tidak asing lagi. Satu sosok yang dari dulu hingga kini tidak pernah jemu untuk bercakap soal perjuangan. Perjuangannya untuk melawan rasuah dapat dilihat dari waktu menjadi timbalan Perdana Menteri, kemudiannya dipecat kerana perjuangan yang sama. Dimasukkan ke penjara akibat konspirasi politik yang tak senang dengan perjuangannya itu. Kemudian bangkit menjadi ketua pembangkang dan masih dengan perjuangan membantras rasuah. Sehinggalah kini, akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri dengan agenda reformasi dan perjuangan yang masih sama. Jadi, beliau tetap mahu meneruskan agenda membantras rasuah dan mahu setiap generasi ikut sama dalam perjuangan itu. Negara ini, Malaysia adalah negara hebat dan menentukan sama ada kita hebat masa depan atau tidak, anak muda. Tumpu kepada keperluan anak-anak, disiplin yang baik, belajar dengan tekun, barulah boleh kita capai dan meyakinkan. Kemudian kadar upah harus setimpal. Kita beri latihan tambahan, kerja lebih kuat, produktiviti lebih baik, untung lebih tinggi, gaji di tahap yang lama. Tidak boleh begitu lagi. Apa yang tidak boleh kita kesampingkan? Soal prinsip betul, soal kebenaran ya, soal keadilan, soal hak menyuarakan, memberi pandangan, teguran dan kritikan. Sistem ini harus kekal dan utuh dengan amalan demokrasi. Kita berdepan bukan saja dengan mainstream media, orang membaca, mengulas, menilai, menegur, tetapi dengan media sosial. Ini ambil bilion-bilion ringgit, bila kita ambil tindakan, marah kita pula. Saya nak tanya anak-anak muda, apakah kita harus izin pemimpin rasuah? Apakah wajar kita ambil tindakan kepada rasuah dan ambil wang untuk dicurahkan kepada rakyat? Ini saya tahu jawapannya, kerana anak muda ini punya pencerahan, semangat dan yakin dan ada ilmu dan daya juang yang tinggi. Yakin!